cikgu, saya nak temu ramah cikgu. Okey, apa soalannya? Okey, kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Kalau cikgu tak jadi cikgu mungkin cikgu jadi seorang pelukis pelan bangunan. Oh, sebab apa tu cikgu? Kita boleh mereka kedudukan bangunan yang kita nak. Okey. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Ya, selamat Hari Guru. Cikgu, saya nak interview cikgu. Boleh, tak masalah. Okay. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu memang nak jadi pilot. Cikgu nak bawa jet pejuang. Sebab apa cikgu? Cikgu memang suka aktiviti yang lasak, asyik-asyik lasak. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Okey cikgu, saya nak temu ramah cikgu. Okey, boleh. Okey, selain cikgu nak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Kalau ikutkan dulu, cikgu nak jadi chef. Kenapa tu? Sebab cikgu minat masak, suka prepare barang masak. Tapi cikgu tak suka kemas. Jadi biar ada orang lain yang kemaskan. Saya pakai tapi kita tak nak kemas gitu. Cikgu, saya nak interview cikgu. Tu apa? Okey, kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Baju saya baju apa? Agak-agak ni. Apa? Penjual batik. Hanya kau punya batik orang malu je. YB lah. Baju batik ni kan. YB Mahat. Kan tadi dah umum tadi. Kantong Mahat. Sebab? Sebab apa? Sebab apa? Memang saya minat jadi ahli politik. Nak jaga rakyat konon-kononnya lah. Okey cikgu, saya nak temu ramah cikgu. Okey, boleh. Okey. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Hari ni, kalau saya jadi cikgu, saya nak jadi penjual teh boba. Oh, sebab? Sebab saya nak kerja dalam aircon. Sejuk. Okey, terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Cikgu Hati. Ya saya. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Mungkin seorang polis. Kenapa? Kenapa? Sebab itu cita-cita saya daripada kecil. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Sekarang saya jadi chef untuk suami dan anak-anak di rumah saja. Kenapa? Rasanya tu lebih senang, lebih mudah. Kita tak payah berusaha dengan orang ramai, tapi berusaha dengan ahli keluarga kita dulu. Terutama. Jadi masak untuk ahli keluarga dia lah. Terima kasih. Okey. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Okey, kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu sebenarnya cita-cita nak jadi doktor. Doktor kanak-kanak. Sebab apa cikgu? Sebab cikgu sangat suka kanak-kanak dan baby. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Okey, sama-sama. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Saya nak jadi tentera. Kenapa? Sebab jiwa saya memang jiwa tentera. Kenapa tak tercapai? Sebab ibu bapa saya suruh saya jadi guru. Okey, kalau Ustazah tak nak jadi cikgu, Ustazah nak jadi apa? Mungkin saya akan buka pusat jagaan kanak-kanak. Macam tu. Kenapa? Sebab saya suka dengan budak-budak. Kalau teacher tak jadi cikgu, teacher nak jadi apa? Mungkin kalau teacher tak jadi cikgu, teacher mungkin jadi seorang pengacara. Kenapa? Sebab teacher rasa teacher boleh bercakap dengan tenang di khalayak ramai. Saya nak jadi apa? Cikgu jadi pembantu terdapat. Cita-cita. Kita ada berikan cita-cita kan? Kita ada cita-cita. Kita organisasikan dengan kita. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Agak-agak cikgu jadi apa? Jadi cikgu jadi... Tengok gaya cikgu. Jadi tak tahulah. Tak jadi apa-apa. Tak kerja sebab? Sebab cikgu tak habis belajar lagi. Okey, terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Okey, cikgu. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Okey, kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu rasa cikgu akan jadi sebagai seorang petani moden. Sebab dulu cikgu tengok ayah cikgu pergi ke kebun. Diorang susah, jadi cikgu nak jadi petani moden. Dulu ayah cikgu bawa parang, bawa sabit untuk mengerjakan kebun. Jadi bila cikgu nak jadi petani moden, cikgu nak gunakanlah alat-alat yang memudahkan, alat moden seperti jentera yang untuk mencepatkan proses berkebun.
Satu lagi nak menambahkan pendapatan ahli keluarga sebab Kak Cikgu daripada keluarga yang susah. Cikgu kesian tengok ayah cikgu pergi kerja kat kebun. Jadi cikgu nak bercita-cita satu lagi sebab ayah cikgu ada kebun. Okey cikgu, saya nak interview cikgu. Okey, baik. Okey. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Nak jadi seorang pensyarah. Kenapa tu? Sebab cikgu suka mengajar. Mengajar untuk murid-murid faham. Okey, terima kasih cikgu. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Kalau saya tak ada cikgu, saya ingin menjadi PTD. Kenapa tu? Pentadbir diplomatik, PTD. Kenapa? Teacher suka mengembara ke luar negara, berjumpa ramai orang, melancong, membuat kerja-kerja luar, di luar bidang, mencuburi bidang yang baru dan mengenal orang-orang baru, negara baru dan ingin menggali ilmu-ilmu yang belum lagi dipelajari. Okey. Cikgu, saya nak temu ramah cikgu. Okey, baik. Boleh temu ramah saya sekarang. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Okey, jika saya tak jadi cikgu, saya akan jadi pengusaha ataupun saya akan jadi peniaga sebuah kedai bunga. Sebab? Okey, sebab saya sebenarnya memang betul-betul suka kepada bunga dan saya suka mengubah sesuatu yang berseni. Okey, yang nampak cantik. Terima kasih cikgu, selamat hari guru. Sama-sama. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Okey, sebenarnya kalau saya lah tak jadi cikgu, dulu saya pernah diterima menjadi seorang pembantu makmal sekolah menengah. Dan cikgu dah dapat tawaran tu, tapi disebabkan cikgu dapat tawaran untuk sambung belajar, cikgu teruskan lagi belajar dan akhirnya saya menjadi seorang guru. Okey. Terima kasih cikgu, selamat guru. Terima kasih. Okey, cikgu, kalau cikgu tak nak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Allah. Cikgu sebenarnya cita-cita lain. Yang pertama, dululah kalau cikgu dulu, polis yang pertama. Yang kedua doktor, yang ketiga cikgu. Jadi sekarang ni cikgu dapat kerja yang nombor 3 lah. Okey, kenapa cikgu tak boleh jadi polis? Sebab cikgu kecil lagi dah pakai cimata. Pakai cimata tak boleh jadi polis jadi dah out dah. Lepas tu doktor. Cikgu ni penakut tau dengan darah, dengan benda-benda macam tu lah. Cocok sikit. Cikgu kalau nak pergi hospital, kalau demam, cikgu memang takkan pergi hospital. Kecuali dah tak larat sangat. Baru cikgu pergi hospital. Macam mana jadi doktor? Kan? Jadi cita-cita utama cikgu tu polis lah. Kenapa cikgu nak jadi polis? Sebab dulu bila kita tengok cikgu dulu suka tengok cerita Gerak Khas. Awak tahu tak cerita Gerak Khas? The ice ground with the eyebrows. We always dreamed about this better life, this